Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya ada buat satu video review pasal Moda Mocha 110 ni. Jadi kepada hampa semua yang mana belum tengok lagi video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episode kali ni kita akan test ride motor ni. Okay, so macam ni lah rupa dia bila kita dah ada kat atas motor. Okay, ni dia punya bahagian handlebar. Lepas tu side mirror bulat, macam biasa retro punya style. Dan macam boleh nampak, motor ni dia masih menggunakan kunci lagi. Jadi cara nak start macam biasalah. Masukkan kunci kat dalam lubang ni, pusing kunci ke kanan. Okay, panel meter pun akan menyala. Lepas tu kalau untuk skuter, macam biasa, hampa tarik brake, tekan je ignition switch ataupun starter. Alright, enjin pun dah hidup. So dalam video ni saya akan share kat hampa macam mana feel dia bila kita naik motor ni, dari segi dia punya seat, riding position, suspension, handling, cornering dan lain-lain. Alhamdulillah hari ni cuaca nampak macam okey. Nampak macam okey. Sebab actually video ni sepatutnya keluar beberapa hari lebih awal tau. Lebih kurang 3-4 hari lebih awal lah. Tapi selama 3-4 hari tu hari-hari hujan weh. Dia tak bagi cal langsung ya. So hari ni pun dapat cuaca yang macam panas sikit. Hopefully dipermudahkan lah segala urusan sekejap lagi. Harap-harap saya boleh lah settlekan video ni hari ni lah. Okay, jadi top visor dulu. Jom, tanpa buang masa, jom kita pergi test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. First kali kita akan sembang pasal dia punya seat dulu. Seat dia bagi saya memang selesa. Okay, dia punya seat tu first kali dia cukup besar dan luas lah. Lepas tu dari segi dia punya kelembutan span tu just nice je. Dia agak lembut, cumanya dia macam terasa macam padat sikit lah. Untuk riding position, macam biasa bila hampa ride sebuah skuter urban macam ni, memang hampa akan ride dalam, orang kata, hampa akan ride dalam keadaan badan hampa tu sangat relaxing lah. Memang relaxing. Okay, santai je. Dia punya handlebar pun rendah je. So susah lah untuk hampa nak rasa lenguh-lenguh apa semua tu. Dia punya ruangan letak kaki macam ni. Okay, jadi hampa boleh letak paling depan macam ni, ataupun hampa boleh ke belakang sikit je lah. Tapi space dia tu tak adalah besar sangat kan. Macam saya akan letak depan macam ni lah, lagi selesa rasanya. Panel meter tak ada masalah. Okay, memang hampa boleh nampak dengan jelas. Untuk side mirror, nampak tu, side mirror bulat. Dia punya size size dia bagi saya just nice. Dia nak kata besar sangat pun tak, kecil sangat pun tak, just nice. Dan memang hampa boleh nampak segalanya lah dengan jelas kat situ. Jadi memang safety. Okay, setakat ni kan, setakat saya duduk bawa ni, dia punya power delivery saya rasa macam very, orang kata apa, very smooth dan linear lah. Dia memang bukan jenis torquey punya skuter lah. Dia jenis macam relax kan. Dia punya power delivery tu linear je. Dia smooth je pergi macam tu. Jadi untuk siapa-siapa yang baru nak belajar bawa motor, ataupun baru nak praktis, nak ambil lesen ke apa kan, memang sangat sesuai lah. Yalah, sebab skuter ni pun 110cc je. So power delivery dia memang hampa boleh handle. Walaupun hampa newbie lagi tapi hampa senang untuk handle lah motor ni. Kita cuba test dia punya brake sikit. Kita ulas sikit. Tekan brake. Grip juga. Agak grip dan mencengkam. Lagi sekali. Ulah bagi buah full throttle ni. Tekan brake. Nice. Brake dia okey. Brake dia grip dan mencengkam. Cumanya motor ni dia tak ada ABS lah. Dia very simple, basic je. Tapi still brake dia masih selamat lagi lah. Grip dan mencengkam. Cuma kalau hampa brake emergency time hujan ke apa tu, hampa kena hati-hati lah sikit kan. Ok, sekarang kita akan test dia punya suspension pula. Naik bumper sikit. Ok, kita ambil feel dulu.
Hai, cuaca duk main teduh macam ni. Tak tahu sempat ke tak nak pergi test dekat ni balik pulau. Tak apa, kita tengok macam mana lagi. Okay, kita akan lalu ni jalan yang bertampai-tampai dekat depan tu. Tu dia. Kita tengok dia boleh serak hentakan dengan baik ke tak. Okey. Okey. Last one. Alright. Okay guys, sekarang ni saya berada di atas Bukit Baru balik pulau. So, kita akan cuba untuk test dia punya handling dan juga cornering sikit. Dan lalang tu kita akan cuba test sekali lah, macam mana dia naik bukit apa semua kan. Dia punya pick up ngam ke tak ngam. Okay, let's go. So, untuk sebuah skuter 110cc, bila nak naik bukit tu of course lah akan, orang kata, slow sikit lah. Dia akan lemau sikit. Tapi not bad kan, not bad. Macam sekarang ni 61, 62, lebih kurang. Sebab dia tengok juga pada kecuraman bukit tu kan. Apa, kita layan dulu. Boleh potong kapcai tu okey lah. Okey. Cuaca duk main gelap ni. Jangan hujan sudah. Okey, dan untuk pengetahuan apa ni, saya tengah full throttle tau. Sambil duk lain corner ni, tengah full throttle. Memang tengah lock throttle. So, macam sekarang ni 83, 84 tadi. 82, sebab ni bukit makin curam lah. Makin curam ke atas. Okay lah, ni betul-betul tengah naik bukit lah. So, jom kita tengok berapa. Dia dah turun jadi 60 lebih, 63, 61, 60, 59, lebih kurang macam tu lah. Kita test corner turun bukit sikit. Corner sikit. Okay. Secara jujurnya, saya jarang tau naik motor skuter yang ni lah, yang pakai rim 10 inci ni. Jadi mula-mula tu memang terasa agak gayat sikit lah. Dia ada rasa macam geli-geli sikit. So, tak apa, kita cuba membiasakan diri dulu. Tapi kalau hampa dah biasa, should be okay lah. Ni macam dah biasa sikit. Sebab dia punya profile lain tau. Rim 17 inci, rim 14 inci, rim 10 inci. Dia punya kemampuan dia tu pun lain juga. So kita kena betul-betul faham dulu lah. Okay, ni corner tajam sikit. Turun. Relax, santai lah. Okay, last corner sebelum saya bagi komen pasal dia punya handling cornering apa semua. Turun sikit. Dia tak boleh turun terlalu rendah. Dia ada rasa geli-geli sikit. Bumpy sikit lah. Kalau lalu line-line kuning tu dia macam bumpy sikit. Gerak. Okay. So, untuk dia punya handling cornering, first kali, okay, sebelum saya komen, first kali kita kena betul-betul faham dulu lah pasal motor ni. Okay, contohnya apakah konsep dia, apakah
tujuan penggunaan sebenar dia, barulah kita takkan expect yang lebih-lebih lah. So motor ni dia sebuah skuter urban yang memang kata dengan kata old school punya vibes. Jadi dia sesuai untuk rider-rider yang berjiwa santai lah, untuk apa nak buat relax, santai-santai kan. Untuk apa nak, memang betul-betul dia fokus untuk commuting lah, untuk kita nak bergerak ya. So hampa janganlah expect macam motor ni dia spec racing. Contohnya macam tadi kan, dia punya power delivery, engine dia apa semua, hampa jangan expect dia macam laju, torky. Lepas tu bila line corner dalam speed yang laju pun dia akan stable gila-gila. Memang tak lah. Okay, memang bukan dia lah, bukan tujuan penggunaan dia. Jadi motor ni untuk konsep dia tu kira just nice kan, memang nice. Design lawa. Lepas tu nak ke dia tengah-tengah tau. Dia average, dia punya level tu average. Nak kata terlalu cap ayam pun tak, nak kata premium sangat pun tak jugalah. So bagi saya okay, nice. Suspension dia, profile dia tu untuk dia punya fork depan dia lembut sikit, dan dia punya single shock absorber kat belakang tu dia keras sikit lah. Dia macam saling melengkapi. Cumanya saya perasan motor ni untuk vibration kan, okay, vibration dia okay tau. Bila kita start engine motor ni kan, kalau time tengah idle tu, dia macam vibration dia sangat minimum lah. Cumanya nampak ni, bila jalan macam ni nampak jalan yang tak rata, bertampai-tampai ke, beralun-alun ke, dia macam extra bumpy sikit lah. Tahu sebab apa? Dia bumpy tu bukannya sebab, bukan totally pasal suspension, tapi bagi saya lah, mungkin disebabkan size rim tu. Sebab motor ni dia pakai rim 10 inci tau. So memang kecil lah. Rata-rata ataupun majority lah skuter dekat pasaran Malaysia ni, mereka akan pakai rim size 14 inci. Jadi of course lah, bila pakai rim lebih kecil, segala hentakan tu kan akan rasa ekstra lah sikit. Bila pakai rim kecil ni memang apa lalu jalan yang tak rata apa semua akan terasa ekstra bumpy sikit lah. Yang itulah saya rasa. So motor ni overall okay tu okay. Dia just nice je. Cumanya kalau jalan tu tak autopilot, dia akan rasa ekstra bumpy sikit. Yang tu je lah kot apa yang saya boleh komen pasal motor ni. Jadi kalau hampa nak tahu berapakah top speed sebenar motor ni, siap dengan GPS apa semua. Lepas tu kalau hampa nak tahu lah lampu motor ni terang ke tak terang, pastikan hampa stay tune untuk next video. Ok guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.